Bukan saja menteri-menteri, tapi jabatan-jabatan kerajaan, pegawai-pegawai, duta-duta, matrik, maida, semua ini kerja begitu pasukan, orang tambah keyakinan. Jadi itu satu bab. Jadi mantan-mantan menteri ini bercakap seolah kita tidak buat apa. Dialah pejuang Islam. Dialah pejuang Melayu. Saya kata, tengok cermin, tengok rekod, tengok kontrak, tengok berapa tanah kamu ambil, berapa wang kamu sakau, kamu jaga baik-baik. Ya, wah Anwar guna kuasa amaran. Apa guna kuasa amaran? Saya dah tengok file. Cakap berdegar-degar. Dia nak pergi ke sana seolah orang boleh melindungi dia. Saya tak peduli. Saya dah jawab. Dengan tone pun kita lawan. Apatah lagi cicak berkarung. Ya sudah. Ini mantan-mantan menteri UMNO Zahid. Jangan bagi can. Ini Zahid pun kadang-kadang dia nampak baik. Bagi betul-betul. Ya. Seolah-olah dia bersih. Jaga. Saudara. Saya tak menggunakan medan ini bongkar lebih daripada itu. Tapi percaya. Saya bercakap juga sebagai Perdana Menteri. Rekod dan fail saya dah lihat. Memang memalukan. Kalau tanya saya, memang eloklah dia berambut sebelah UMNO. Kalau kekal UMNO, buat malu aku je. Buat malu Zahid je.